Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali kita dalam sesi sembang ilmiah bersama saya Cikgu Zainal. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membicarakan pula tata cara mengerjakan umrah. Ya. Tata cara mengerjakan umrah. Tata cara mengerjakan umrah menurut syariat, tertib dan turutannya. Menurut syariat, tertib dan turutannya. Ya. So, kita mulakan dengan yang pertama, iaitu takrif ihram. Kita biasa dengar perkataan ihram dulu. Kali ini kita akan bincangkan secara komprehensif dan detail. Yang kita minta bersama Puan Hajah Marzah membacakan apa takrif ihram itu. Ihram lelaki. Ya, ihram lelaki. 2 helai kain kapas, tidak bercantum. Sehelai untuk menutup aurat antara pusat dan lutut. Sehelai lagi untuk dibuat selendang. Disunatkan berwarna putih. Ya, 2 helai kain. Saya dengar bukan kain kapan. Bukan, kain kapas. Ya. Satu dibuat untuk menutup dari pusat ke lutut. Satu lagi untuk dibuat selendang. Ya, disunatkan warna putih. Dan ihram wanita pula, Puan Marzah. Ihram wanita, pakaian yang menutup semua anggota tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan. Ya, termasuk semua ya. Yang menutup seluruh anggota tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan, sama seperti yang kita buat masa kita nak solat. Dan disunatkan juga berwarna putih. Jadi, kita tengok gambaran dia. Ni ihram lelaki. Mungkin gambarnya tak cukup terang. Tapi saya yakin saudara-saudari, para bakal-bakal temu Allah pernah melihat datuk mereka, nenek mereka, bapa mereka, ibu mereka, saudara-mara mereka pergi menunaikan haji dan memakai ihram. Ni ihram lelaki ya. Dan yang ini pula ialah ihram wanita. Ihram wanita dia ada 2 jenis. Satu, wanita itu memakai maxi seluruh daripada atas sampai bawah. Ada juga yang memakai midi dan bersama seluar. Dan saya, dalam pengalaman saya lebih mengucurkan wanita memakai ihramnya midi dan seluar. Sebab kerja umrah ini banyak menggunakan pergerakan. Lasak, turun bas, naik bas, turun ke tepi, naik ke tepi, turun tangga, naik tangga. Ada ketika dia terpaksa melangkah itu dan ini. Jadi, kalau kita menggunakan seluar, lebih selesa. Ya. Jadi, kita nasihatkan. Tapi, para jemaah boleh buat pilihan. Sama ada memakai maxi ataupun midi dan seluar. Itu tentang ihram. Ya. Semuanya sunat berwarna putih. Okey, kita mulakan ya. Tata cara mengerjakan umrah kita. Yang pertama, amalan-amalan sunat sebelum berihram. Ya, sebelum kita mengenakan ihram. Sebelum kita memakai ihram kita kena melakukan beberapa amalan sunat untuk ingatan bersama, imbas kembali. Sunat bermakna dibuat berpahala, tak buat tak apa. Tapi bagi kita yang mensasarkan umrah super A, umrah yang mabrurah, yang Allah terima sebagai satu ibadah yang diredainya, yang sunat inilah kalau kita tinggalkan, kita rugi serugi-ruginya. Ya, ada 6. Mari kita telusuri satu persatu. Kita cerakin, analisis satu persatu. Kita minta bersama Puan Hajah Marzah. Kita yang pertama, Puan Hajah Marzah. Pertama, mengerat kuku. Mengerat kuku. Ya. Kita pastikan kita kerat kuku kita tu. Walaupun kuku kita ketika itu masih pendek, baru kena kerat. Kerat sikit, dapat pahala sunatnya. Sebab masa berihram nanti, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita dah tak boleh memotong kuku. Yang kedua, Puan Hajah. Kedua, menanggalkan bulu ketiak dan ari-ari. Menanggalkan
bulu ketiak dan ari-ari. Ya. Menanggalkan ni maksudnya sama ada dicukur atau digunting sikit. Ambil fadilat dia. Ya. Sebab di sinilah syaitan lazimnya bergantung untuk merangsang nafsu seks kita. Ya, nafsu kita. Jadi kita potong dia sebagai kita memutuskan kebergantungan kita pada mereka. Sebab syaitan ni bila dia tengok kita memakai ihram nak melakukan umrah, dia punya susah hati, dia menangis berguling-guling. Cuma kita yang tak nampak. Okey. Seterusnya Puan Mazia, yang nombor 3. Ketiga, mengandam misai, janggut dan rambut. Ni bagi laki-laki pula. Yang bulu ketiak tadi pun dilapikan juga, termasuk juga misai dan janggut dia. Janggut dan rambut. Janggut dan rambut. Maksudlah rambut, misai, janggut rapikan dia, trim supaya tidak serabai. Sebab Rasulullah suka sesuatu yang indah. Ya. Bila kita lakukan ini, kita seolah-olah telah memfokuskan diri kita untuk melakukan yang terbaik, untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang apa Puan Mazia? Keempat. Yang keempat, ya. Mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Ya. Macam kita nak solat Jumaat, kita mandi sunat Jumaat. Mandi sunat hari raya. Ya, bila kita memakai ihram, kita mandi sunat ihram. Kita niatkan saja saya mandi. Saja aku nak mandi sunat ihram. Ya. Kita mandi, bersihkan diri kita. Bolehlah kita berwangi-wangi pakai shampoo, sebab berwangi-wangi sebelum memakai ihram dibenarkan, diharuskan. Yang tak boleh ni, berwangi ni kalau kita dah dalam keadaan berihram, dah berniat umrah. Ya. Gunakan mandi, ya. Kemudian yang akhirnya nombor 6. Kelima. Kelima, maaf. Memakai minyak rambut atau bau-bauan. Pakai minyak rambut, bau-bauan biar wangi. Ada orang keliru, Ustaz kata tak boleh berwangi-wangi. Itu dalam ihram. Dah berniat ihram, dah berniat umrah. Tapi sebelum kita memakai ihram, boleh berwangi-wangi. Ya, kalau misalnya kita pakai ihram, wangian itu melekat pada ihram kita, tak apa. Sebab kita berwangian sebelum memakai ihram, sebelum berniat ihram. Dan akhirnya nombor 6. 6. Solat sunat ihram. Solat sunat ihram. Ini dia 6 amalan sunat yang memang kita syurkan sangat-sangat. Cuma kita ambil perhatian. Ya. Sebab sunat ni dibuat berpahala, ditinggalkan rugi besar. Jadi ambil kesempatan ini. Bilalah kita nak lakukan ni, Ustaz? Ya. Kalau kita masuk ke Mekah dari Madinah, jadi kita lakukan beberapa jam sebelum kita bergerak meninggalkan kota Madinah. Sebelum kita bergerak meninggalkan kota Madinah, kita pakai ihram. Kita buat amalan sunat ini. Ya. Kalau kita nak melakukan umrah, berihram, kita akan masuk terus ke Mekah dari Kuala Lumpur. Takkan kita nak buat di airport. Kita buat di rumah. Yang melibatkan potong kuku, andam misai, andam janggut, ya, potong bulu ari-ari, semua tu. Semuanya harus kita lakukan di rumah. Takkan ada kesempatan kita lakukan di airport. Sebab di airport nanti kita sibuk melayani sanak saudara yang menghantar kita ke airport. Akhirnya terlepas kita sunat-sunat ini yang sangat-sangat merugikan kita. Ya. Yang akhir tu yang nombor 6 tu solat sunat ihram. Biasanya kita lakukan kalau dari kita masuk daripada Madinah nak masuk ke Mekah, kita akan singgah di Masjid Miqat. Situ kita boleh solat sunat ihram. Kalau kita solat sunat ihram di hotel pun tak apa. Tak mengapa. Kalau kita pergi ke airport Kuala Lumpur nak pergi ke Mekah, masuk terus, jadi kita solat sunat ihram sama ada di rumah ataupun di airport. Tapi kita galakkan di rumah. Ya. Inilah amalan-amalan sunat sebelum kita memulakan langkah mengerjakan umrah.
untuk menjadi tetamu Allah, untuk melakukan sesuatu persembahan untuk Allah, untuk dinilai oleh Allah sebagai sesuatu yang dia redha dan kita layak diganjari dengan syurga Jannatul Naim. Ya, insya-Allah dalam siri ini kita akan bergerak. Ya, macam mana tata cara mengerjakan umrah kita. Lepas tajuk ini saya tak mau panjang, saya pendek-pendekkan. Kita akan bergerak meninggalkan Madinah. Kita akan bergerak naik ke terbang meninggalkan Kuala Lumpur, menghala ke Mekah, menghala ke Jeddah. Ya. Jadi kita akan sampai ke tempat yang kita kena berniat, sebab berniat ini mestilah di miqat, satu tempat yang telah ditentukan untuk berniat. Ya, sebagai wajib haji pertama, wajib umrah yang pertama kita. Jadi kita akan bincangkan itu dalam pertemuan kita akan datang. Sebab saya tak mau keliru. Ya, saya nak jemaah kita faham betul-betul. Kita buat pelan-pelan macam kita buat macam sekolah. Macam kita jadi murid sekolah. Biar kita sikit lambat tapi kita faham. Okey? Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi dalam siri lepas ini, di mana kita akan bergerak ke miqat. Kemudian kita akan bergerak ke Mekah. Ada butir-butiran yang proses-proses yang mesti kita lalui. Ya, okey. Ya, setakat itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam siri akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih mesra daripada saya dan Hajah Maziah.